dia kena viral dalam Facebook, masuk dekat Sarawak Edition, masuk sekali dekat newspaper Cina guys. Interestingnya guys, before dia berubat, okay, yang ni memang gempak. Yang ni memang gempak. Before kau pergi berubat tu, sebenarnya kau hilang 3 hari kan tentu. 3 hari lah, 3 hari. Yeah. And then guys, untuk pengetahuan korang semua, si P ni, dia hilang selama 3 hari. And then, dia kena viral juga. Disebabkan oleh kes kehilangan beliau tu, dia kena viral dalam Facebook, masuk dekat Sarawak Edition, masuk sekali dekat newspaper Cina guys. Memang gempak lah time tu, dia kena viral. So aku ada lah baca few komen tentang si P ni. Aku baca few komen, ada yang komen yang negatif, ada komen yang positif. Okay friend, kita nak tahu, semasa kehilangan kau selama 3 hari itu, kita orang nak tahu kau pergi ke mana, and then apa yang terjadi sebenarnya. Boleh tak kau ceritakan? Okay, sebenarnya yes, aku hilang. And aku hilang ingatan. Okay lah, benda after pergi berubat apa semua kan, aku punya ingatan tu dia slowly recover lah. So aku dapat ingat lah aku punya what happened masa aku hilang semua kan. And masa aku cerita balik lah apa yang aku ingat kan. So ada certain part of my memory yang aku try to recall back, ada yang terapa, ada yang nampak kan. So perjalanan aku dari Kuching ke Bintulu, aku drive tanpa aku sedar. Tapi after memory aku get back, aku ingat balik situasi dia. Aku memang drive, tangan aku macam ni, tapi actually my hand dia kena lock. Dia macam jasad kau dekat sini, soul kau dekat sini. Aku nampak benda tu, aku boleh nampak, tapi aku tak boleh kontrol badan. Okay. Okay. Tapi kau sedar tak yang kau drive pergi Bintulu tu? Aku sedar. Okay, masa aku hilang, aku memang tak sedar. After berubat, after few months, aku punya memory start to recover. Then aku ingat balik perjalanan aku dari sini ke Bintulu. Sampai je Bintulu, aku sedar. Masa tu lah, aku sedar aku memang dah dekat kawasan Bintulu. Masa tu aku tengok signboard, aku memang betul-betul lah dekat